Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Edina dan saya Putri. Kami melaporkan secara langsung dari Padang IPG Kampus Pulau Pinang, sempena Kejohanan Olahraga Tahunan 2025 kali ke-49. Suasana di sini cukup meriah. Pelajar-pelajar, guru-guru dan ibu bapa berkumpul memberikan sokongan padu kepada para atlet sekolah kita. Untuk pengetahuan para penonton, pada tahun ini, Kejohanan Olahraga Tahunan kita bertemakan buah-buahan. Jom kita tonton acara pembarisan lintas format daripada setiap rumah sukan. Semangat kesukanan jelas terpancar hari ini. Bukan sahaja dalam kalangan peserta, malah juga penyokong. Lagu-lagu sorakan dan bendera rumah sukan mewarnai Kejohanan kali ini. Hari ini memang luar biasa. Kejohanan dibuka secara rasmi sebentar tadi oleh Yang Berhormat Tuan Fahmi bin Zainul Exco Argo Teknologi dan Sektor Jaminan Makanan dan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang merangkap Adun sampai Desa. Tapi yang paling best, bunyi peresmian tadi sangat menarik dan menambahkan kemeriahan Kejohanan kita pada hari ini. Bagaimana YB melihat peranan sukan dalam membentuk disiplin dan kepimpinan dalam kalangan pelajar sekolah? Terima kasih kepada adik kita kerana sudi temu ramah saya pada pagi ini. Bagi menjawab soalan tersebut, saya melihat sukan ni sebenarnya membentuk disiplin dalam kalangan pelajar. Sekiranya pelajar tersebut menyertai sukan, antara disiplin yang boleh dibentuk, contohnya mereka boleh menghadiri ataupun menepati jadual latihan yang diuruskan oleh guru-guru. Secara tak langsung membentuk disiplin dalam kalangan murid. Yang kedua, mereka juga berdisiplin dalam membentuk mendengar arahan daripada jurulatih ataupun daripada kalangan guru. Daripada situlah sukan sedikit sebanyak membentuk disiplin dalam kalangan pelajar ataupun adik-adik kita di sekolah. Terima kasih kepada YB. Assalamualaikum Tuan YDP. Saya ada beberapa soalan yang ingin diajukan. Soalan pertama, bagaimana YDP melihat kepentingan pelibatan ibu bapa dalam menyokong aktiviti kurikulum seperti Kejohanan Olahraga ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pandangan saya, pentingnya pelibatan ibu bapa waris dalam tamasya sukan sebegini adalah amat pentinglah. Yang pertamanya untuk memberikan semangat motivasi yang baik kepada murid-murid dan anak-anak kita. Kehadiran ibu bapa waris secara tidak langsungnya akan meningkatkan motivasi dan murid-murid kita akan mempamerkan potensi bakat yang mereka ada. Dan yang kedua, pentingnya kehadiran ibu bapa sebenarnya adalah untuk membina jaringan yang baik antara pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa supaya kita dapat melahirkan pembangunan sasiah diri anak-anak murid ni yang dalam suasana yang kondusif. Dan yang ketiganya, kehadiran ibu bapa dan murid juga merupakan satu simbol ataupun role model kepada anak-anak murid-murid di sekolah ini yang mana untuk menunjukkan bahawa ibu bapa menitik beratkan gaya hidup sukan dan juga menitik beratkan gaya hidup yang sihat yang perlu kita amalkan pada masa hidup kini. Baiklah Tuan YDP, soalan kedua. Apakah harapan Tuan YDP kepada para atlet muda sekolah ini yang menyertai Kejohanan Olahraga hari ini? Okey, kepada para atlet yang bertanding pada hari ini, nasihat saya pertama sekali kita kena ada disiplin. Disiplin adalah kunci utama kita untuk kita berjaya dalam hidup. Yang kedua, dalam apa pun acara sukan, kita perlu hormati rakan-rakan kita yang sama-sama bertanding. Dan yang ketiga, jaga nama baik sekolah dan cuba mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama negeri dan seterusnya mengharumkan nama negara. Baik Tuan YDP, terima kasih. Tanpa membuang masa, ayolah sama-sama kita beralih pandangan kita bagi acara akhir balapan yang dipertandingkan. Siapakah yang akan membawa pulang gelaran juara keseluruhan? Jom sama-sama kita nantikan.
acara terakhir kejohanan pada tahun ini, iaitu acara 4x100 meter, dan kita akan nantikan keputusannya sebentar nanti. Sebelum itu, kita kembali bersama dengan Irdina. Irdina, bagaimana dengan situasi di sana? Okey Putri, di sini sekarang berlangsungnya majlis penyampaian pingat kepada para pemenang. Kelihatan para atlet begitu gembira apabila digalungkan pingat kepada mereka. Itulah hasil usaha mereka berlatih selama ini. Tahniah diucapkan. Apakah perasaan Puan semenjak berada di Padang ini? Sepanjang kejohanan sukan tahunan Suara Seri Nibong, kami, pihak ibu dan ayah sangat berbesar hati dan seronoklah. Dan saya harap untuk tahun-tahun yang kehadapan, pihak sekolah dapat lagi libatkan ibu bapa dalam kejohanan juga. Jadi orang kata anak-anak semangat lagi, ibu bapa pun turut semangat juga. Okey, terima kasih Puan. Sama-sama. Putri, kejohanan olahraga tahunan sekolah kali ke-49 telah selesai dilaksanakan dengan jaya dan meriahnya. Keputusan penuh pun sudah kita perolehi. Betul tak Irdina? Tahniah kita ucapkan kepada Rumah Wira yang telah merangkul tempat ketiga. Naib Johan Punadit telah disandang oleh Rumah Perdana dan juara telah disandang oleh Rumah Wajah. Kepada Rumah Satria, jangan kecewa. Walaupun tempat keempat, usaha yang ditunjukkan sangatlah dipuji. Saya setuju Putri, kalah dan menang ada pertandingan. Paling penting adalah semangat kesukanan yang tinggi telah ditunjukkan oleh para atlet. Baiklah para penonton, sekian sahaja liputan kejohanan daripada kami. Saya Irdina. Saya Putri. Kami wartawan TV PNS Seri Nibong melaporkan untuk anda. Terima kasih.